Our final speaker today is Sarina Said, coming to us from Terengganu. With a background in architecture and architectural technology, Sarina has found ways to bring local heritage and culture into education and community work. She is the founder of Lambosari, an interactive heritage art center dedicated to keeping traditional culture alive, including the art of gasing pangkah, or traditional spinning tops. Through Lambosari, she works with communities, cultural practitioners, and institutions to document, preserve, and pass on Malaysia's cultural knowledge to the next generation. Please welcome to the stage Sarina Said from Lambosari Resources. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Sarina Lambosari, saya dari Terengganu. Hari ini pun pakai batik Terengganu. Okay. Saya akan berkongsi cerita tentang komuniti seni dan warisan yang ada di dalam ekosistem dekat dengan Lambosari, iaitu dari daerah Kuala Nerus dan Kuala Terengganu. Kenapa saya bagi tahu komuniti itu sahaja? Kerana ilmu warisan ini sangat luas, jadi saya nak bercerita dengan komuniti yang dekat saja dan isu dia tu kita boleh lebih dalam lagi kita tahu. Okey? Macam mana ni? Okey, kita pergi dengan tengok budaya dulu ya. Ramai tak faham budaya kita. Apa tu budaya? Penting ke? Kalau kita tengok kat sini, budaya tu sebenarnya adalah cara hidup yang kita lakukan berulang-ulang tanpa sedar dia mewakili 6 perkara dalam hidup kita. Iaitu kalau kita tengok ni seni adat budaya ni perkahwinan ya. Tak kiralah Melayu, Cina, India pun ada perkahwinan. Kita ada persembahan, kita ada kraft, permainan, seni bina dan juga makanan. Yang inilah mewarnai kehidupan kita seharian. Okey? Lepas tu kita tengok pula kat sini, apa ada pada seni dan warisan? Penting ke? Siapa rasa penting? Okey, penting kan? Sebab apa? Dengan kita tahu ilmu dan warisan ni, dia membentuk identiti kita. Contohnya, kita ada MAS, logo dia tu sebenarnya daripada wow. Wow ni sebenarnya wow kucing. Tapi kalau kita baca, dia pun ambil inspirasi daripada wow bulan. Jadi kalau kita naik MAS ni, bangga sebab ni membawa identiti kita. Satu lagi, kadang-kadang kita tanpa sedar, bercakap tentang sesuatu yang salah. Contohnya apa yang Kak Na selalu alami, Kak Na, saya nak mencanting batik. Sebenarnya dia nak mewarna. Tapi dia menggunakan istilah yang salah. Ini canting. Ini canting. Dia nak mewarna tapi dia kata, Kak Na, saya nak ambil bengkel lah dengan Kak Na, nak mewarna, nak mencanting batik. Salah kan? Sebab tak tahu nak guna istilah yang betul. Satu lagi, kenapa Kak Na letak rumah tradisional Terengganu ni dengan dia punya lukisan? Sebab kita orang seni bina, so kita lukislah, kita ukur, kita lukis. Dan bagaimana hendak membuat sesuatu yang bawa nilai identiti kita, kita rekalah puzzle dalam bentuk rumah Terengganu kan. So kita bawa identiti kita, kita buat sesuatu sebarkan ilmu dengan kreatif, dengan ilmu yang kita ada. Okey, sekarang ni kalau kita tengok, semua guna AI nak buat poster. Betul tak? Kan? Bagi arahan lebih kurang, suruh dia jana poster untuk kita. Kita kata contoh, buatkan saya poster rumah Melayu tradisional dengan makanan Melayu dengan informasi ni. AI pun jana. Dia buat rumah Melayu bukan Malaysia. Dia buat negara jiran kita. Dia jana batik negara jiran kita. Dia beri makanan dalam hidangan bukan negara kita. Tetapi disebabkan kita tak pentingkan ilmu dan warisan,
kita terima, kita print dan kita sebarkan, kita gantung tanpa sedar benda tu. Okey. Tu pentinglah, lepas ni kena pentinglah warisan tu. Okey, seterusnya. Okey, kat sini kita tengok sini besar. Cintai budaya dan cintai Malaysia. Bila kita sayang budaya kita, kita akan rasa kuat rasa cinta pada Malaysia. So ini adalah gambaran artisan yang ada rapat dengan Lambusari. Kalau kita tengok gambar-gambar ni adalah terhasil dengan Geran Hasanah Art Fast. Kak nak buat festival dan Kak nak jemput dia orang sini. Cuba tengok dia orang. Makcik ni kan menganyam. Tua ke muda? Tua, kan? Ini separuh. Kalau kita tengok, yang separuh orang muda lah. Yang ini pun dah tua, kan? Dia perlu legasi tak? Perlu pewaris tak? Perlu, maksudnya sekarang, Lambusari ni kecil je, tapi kami menjadi jambatan kepada diorang untuk gunakan Lambusari ni sebagai hub. Kami menghubungkan diorang dengan komuniti untuk bertemu, bersemuka lah. Kalau di rumah, komuniti nak pergi ke di rumah dia? Tak kan? So kita buat event, kita buat festival, kita buat pameran, komuniti tu jumpa diorang. Jadi komuniti tu sendiri terdedah dengan ni. Okey. Selain daripada tu, bagaimana kita nak pindahkan ilmu. Ilmu tu mula-mula kita rasa cinta dulu, lepas tu kita nak belajar ilmu. Dengan adanya pameran acara ni, tengok kat sini, sekurang-kurangnya pelajar-pelajar daripada IPT belajar menganyam. Ya, ini pertandingan, komuniti masuk. Dan juga kalau tengok sini, pelajar muda mula nak mengenali lah seni berbengkel. Yang ni pun sekurang-kurangnya kalau tak tahu nak buat, sebab seni telepuk ni agak tinggi, tapi pandai dah nak sebut. Oh, telepuk. Tak tahu ada songket dengan batik je, ada juga telepuk. Samalah ini, dia buat wow. Jadi ni cara kita pindahkan ilmu lah. Okey, seterusnya kita nak tunjuk sikitlah ekosistem batik. Satu, nak hasilkan batik dalam bentuk wow ni, kita ada orang yang buat kerangka wow. Lepas tu ada kita bagi pada suri rumah yang bekerja di rumah sahaja menampal kain tu pada rangka, dan kita bagi pada artisan untuk mencanting. So kita jaga ekosistem ni supaya benda ni boleh dihasilkan. Dan Kak Nah hantar produk ni ke luar negara, ke Singapura terutamanya, dan menjaga ekonomi diorang. Walaupun kecil tapi besar bagi mereka. Okay. Sama juga, yang batik frame ni, ada yang adik-adik yang buat frame, tampal, canting dan packaging. Okey. So inilah bentuknya. Kan? Kalau tengok warna di dalam botol ni, kita pun tak mampu nak buat beribu-ribu kan. So ada seorang akak yang buat ni. Dan pack dia. Okey, sama juga dengan batik blok. Kalau kita tak pakai batik blok ni, pupuslah orang yang buat blok. Kan seni buat blok ni berapa orang je tahu. Tinggal Pak Gani je dekat Kota Baru. Kan? Yang mencelor batik yang ni. Dan bagaimana kita hasilkan batik ni, nak kembangkan juga kita perlukan ilmu dan kita perlu jaga komuniti untuk buat produk. Kita bawa penyu ni, nanti tengok kat belakang. Okey. Kak Nah kat sini nak ambil peluang ya. Kita boleh pakai je batik print. Tetapi jangan tinggal terus batik kita. Sebab bila kita pakai, kita menjamin kelangsungan. Kelangsungan produk ni diorang pun ada boleh. Dan yang lebih penting, tanpa kita sedar, mereka ni sangat susah nak bagi tahu anak-anak mereka untuk wariskan kerja mereka, kerana bila anak-anak tengok tak ada pendapatan, dia tak nak waris, jadi hilang. Jadi bila kita pakai, kita sokong, dia akan jadi pewaris tu berminat lah. Okey.
Sempena kita nak menyambut Hari Kebangsaan ni, harapan Kana, kita sokonglah produk tempatan, terutamanya benda yang berkait dengan warisan ni. Kalau tak nak jadikan dia harian, jangan tinggal terus. Macam Yayasan Hasanah bagus, buat baju korporat dia, baju hijau. Tapi dah banyak program pakai, kena ganti dah. Jadi boleh. Kena ganti. So kita boleh design. Okey. Okey, kat sini kita boleh tengok ini adalah gambar-gambar Kak Nah sendiri waktu menghadiri Hari Perpaduan Kebangsaan di Sabah bulan 8 baru ni. Jadi kita tengok kat sini kehidupan kita adalah kepelbagaian kaum. Kepelbagaian kaum di mana kita membawa identiti warisan masing-masing. Betul tak? Kan? Jadi macam mana ini Kak Nah dengan kaum Ceti. Yang ini Cina, Baba Nyonya, India, Iban, Bidayuh, Cina. Yang itu Melayu lah. Okey. Apa yang penting kat sini? Kenapa kita boleh bergambar bersama-sama? Apa mesej yang jelas kat sini? Perpaduan kan? Betul tak? Kalau tak ada perpaduan, kita tak boleh nak bergambar sama-sama macam ni. Kan? Jadi, mesej yang Kak Nah nak sampaikan kat sini adalah perpaduan ni bukan sesuatu yang berlaku begitu sahaja. Ia mestilah dibentuk, diasuh dan salah satu cara dengan kita memahami budaya, identiti warisan kita. Kerana apa kita memahami budaya, kita boleh menghormati dan meraihkan bersama. Jadi itulah sebabnya negara kita satu perpaduan tu sangat penting. Jadi dengan itu Kak Nah harapannya walaupun kami dari komuniti yang kecil, mesej kami sampai. Gunalah ataupun pakailah produk warisan kita dan ambil cakna, cabar diri kita, tambah ilmu, biar kita tahu itu warisan. Jangan kita design wow, tapi motifnya bukan motif kita. Ya, jangan kita design poster, tapi poster tu menunjukkan imej negara lain. Jadi kita faham, kita kena rajin, cari sumber. Kita ramai artisan cari sumber. Okey, itulah daripada Kak Nah. Terima kasih.